Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Nur Balqis Patricia binti Muhammad Syukri dan rakan-rakan akan menerangkan serba sedikit mengenai topik yang telah menjadi pilihan kami, iaitu cabaran dalam mencari arah kiblat di gunung tanpa sebarang alat bantuan. Berdasarkan carta PAI, bagi soalan pertama, sebanyak 52 responden, iaitu sebanyak 59.6% telah menggunakan aplikasi kiblat, sebahagian lagi menggunakan kompas dan hanya sedikit yang tidak menggunakan apa-apa alat. Ini telah menunjukkan majoriti pendaki lebih bergantung pada teknologi untuk menentukan arah kiblat di gunung. Jadi, bagaimana pula situasi pendaki di atas gunung yang mana ketiadaan internet untuk mereka tentukan arah kiblat? Menurut Imam Syafi'i, menghadap Kaabah adalah salah satu syarat sah solat. Tetapi, bagi orang yang jauh daripada Kaabah, termasuk pendaki gunung, penentuan arah kiblat perlu dibuat melalui ijtihad, iaitu usaha terbaik dalam menggunakan apa sahaja kemampuan yang ada. Dan bagi pendaki, situasi seperti tiada internet, bateri habis ataupun ketiadaan peralatan moden memang biasa berlaku. Jadi, bila keadaan macam tu berlaku, mereka boleh menggunakan kaedah tradisional seperti melihat matahari, bayang-bayang ataupun tanda-tanda alam. Ini masih dikira ijtihad yang sah menurut Imam Syafi'i. Jadi, penggunaan aplikasi, kompas dan atau kaedah tradisional semuanya selari dengan prinsip ijtihad yang ditetapkan apabila seseorang berada jauh dari Kaabah. Itu sahaja daripada saya. Untuk bahagian seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya. Saya, Nur Fareha Alia binti Kelam, akan menerangkan mengenai keraguan atau tidak pasti terhadap arah kiblat ketika berada di gunung. Berdasarkan soal selidik carta PAI yang kedua, terdapat sebanyak 80.8% responden mengakui bahawa mereka pernah berasa ragu ketika menentukan arah kiblat di gunung, manakala 19.2% tidak pernah mengalaminya. Namun begitu, kehadiran kaedah tradisional seperti kaedah bayang matahari, memahami arah terbit dan terbenam matahari, serta tanda-tanda alam lain dapat sedikit sebanyak membantu mengurangkan keraguan tersebut. Walaupun tidak seberapa tepat berbanding alat moden, kaedah tradisional tetap memberi panduan asas ketika pendaki berada dalam situasi yang tidak mempunyai sebarang peralatan. Oleh itu, dapatan carta ini jelas menyokong objektif kajian, iaitu menunjukkan bahawa pendaki mengalami keraguan dalam menentukan arah kiblat dan masih memerlukan kaedah tradisional sebagai rujukan awal dalam menentukan arah kiblat di gunung. Sekian daripada saya. Saya Wan Tasnim Badiah binti Wan Abdul Aziz akan membincangkan mengenai soalan ketiga kami berkaitan kaedah tradisional bagi menentukan arah kiblat. Salah satu kaedah tradisional yang dibincangkan dalam kitab manhaji ialah kaedah istiwa azam, iaitu menentukan arah kiblat melalui bayang matahari ketika matahari berada tepat di atas Kaabah pada dua tarikh khusus setiap tahun, iaitu sekitar 28 Mei dan 16 Julai. Bayang-bayang semua objek akan menghala ke arah kiblat. Untuk menggunakan kaedah ini, seseorang perlu mengetahui waktu istiwa tersebut. Kemudian, mendirikan objek yang tegak seperti kayu atau tiang. Pada saat istiwa, arah jatuh bayang objek itu ialah arah kiblat. Arah ini kemudian boleh ditanda menggunakan batu atau ranting dan dijadikan rujukan ketika solat, terutamanya di kawasan gunung. Kaedah ini menjadi antara rujukan tradisional paling tepat kerana ia bergantung pada kedudukan matahari yang selari dengan Kaabah dan ia sering digunakan sebagai panduan alternatif ketika berada di tempat yang sukar seperti kawasan gunung. Itu sahaja daripada saya. Saya Nurul Aisyah Sofia binti Muhammad Zaidi. Saya akan menjelaskan tentang persoalan terakhir mengenai soal selidik yang kami jalankan melibatkan pengalaman responden. Kami menilai sama ada kaedah tradisional membantu atau tidak dalam menentukan arah kiblat ketika berada di gunung. Daripada jumlah itu, 49% responden mengatakan kaedah tradisional membantu, terutamanya sebagai panduan asas apabila tiada kompas atau GPS. Sementara itu, 51% responden mengatakan kaedah ini kurang membantu kerana mereka masih keliru disebabkan kaedah seperti cuaca, kedudukan matahari dan persekitaran yang tidak jelas. Secara ringkasnya, kaedah tradisional
masih berguna, tetapi tahap ketepatannya berdasarkan pengalaman individu. Ramai yang memberi cadangan, kaedah tradisional digabungkan dengan alat moden untuk hasil yang lebih tepat. Sekian, itu sahaja perkongsian daripada kami. Sekian, terima kasih.